Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Ashraf bin Syarif, pemegang nombor metrik D2024111328. Dalam video ini, saya akan menerangkan perkenaan bahasa kripto bagi kursus BML 3053 on Politeknik Melayu yang bertajuk Inovasi Penggunaan AI dalam PDPC Tata Bahasa Melayu. Pengenalan. Inovasi yang saya hasilkan adalah sebuah diari yang bertajuk Diari Seorang Guru. Tema yang saya pilih adalah integriti dan kasih sayang. Sinopsis bagi komik yang saya hasilkan ialah Amira merupakan seorang guru yang baru sahaja mendapat penempatan pertamanya di sebuah sekolah yang berada di luar bandar. Dedikasi dan semangat guru yang ada dalam hidupnya menyebabkan dia tetap menyambut cabaran ini dan terpaksa. Kedatangan Cikgu Amira disambut baik oleh Puan Laila dan murid-muridnya lain. Namun begitu, Adam yang merupakan murid kelas tingkatan 4 dan 5 telah menunjukkan belangnya kepada Cikgu Amira. Walau bagaimanapun, semangat Cikgu Amira benar luntur dan terus kuat untuk menghadapi berbagai rintangan. Antara watak-watak yang terlibat dan komik ini yang pertama adalah Cikgu Amira. Beliau merupakan seorang guru yang minat menulis diari. Yang kedua, sangat sabar, penyayang tetapi tegas di dalam. Yang ketiga, merupakan seorang yang idealistik dan kreatif. Watak itu adalah Puan Laila, merupakan pengatua SMK Al-Amin, merupakan seorang yang tegas dan disiplin, mesra bersama pelajar itu, memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangunkan SMK Al-Amin. Yang ketiga adalah Siti, merupakan seorang pelajar yang cerita, pendiam tetapi pintar, kurang keyakinan namun mampu percaya, baik hati dan menghormati guru serta rakan-rakan. Watak yang keempat pula adalah Adam. Adam merupakan seorang pelajar yang bukan namun dahagakan kejayaan, seorang anak yang bertanggungjawab dan berkewatakan ceria. Watak yang terakhir pula adalah Mak Liha, iaitu ibu kepada Adam, seorang yang lemah lembut, baik hati dan sangat pandai, iaitu Adam. Proses penyediaan komik ini adalah menggunakan ChatGPT, Canva dan juga Kamus Pro. ChatGPT saya menggunakannya yang pertama adalah menjana idea dan tajuk cerita. Yang kedua, membina dialog bagi setiap watak yang terlibat, menjana image untuk penghasilan komik. Yang kedua adalah aplikasi Canva. Saya mereka bentuk komik, menyusun babak-babak cerita yang telah dijaga, menyunting dan menetapkan kecerahan yang bersesuaian di dalam komik. Kamus Pro pula berfungsi sebagai ejen untuk mencari makna perkataan, mengenal pasti bentuk ejaan perkataan yang betul dan membantu menyimak perkataan serapan bahasa asing. Antara aspek tata bahasa yang saya tekankan dalam penghasilan komik ini adalah kata nama. Kata nama ialah perkataan yang merujuk kepada nama bagi sesuatu, sama ada nama orang, benda, haiwan, konsep, perkataan atau tempat. Kata nama khas yang terlibat dalam komik ini adalah Cikgu Amira, Laila, Siti, Adam, dan kata ganti nama diri orang yang pertama adalah saya, kami, ku, kita, aku dan kami. Untuk kata ganti nama diri orang yang kedua, awak, kamu, kami, wan. Dan kata ganti nama diri ketiga pula adalah mereka, nya dan juga beliau. Antara kelebihan komik ini yang pertama adalah dia mampu memberikan pengajaran kepada pembaca. Yang kedua, memantapkan penggunaan tata bahasa yang betul. Dan yang terakhir sekali adalah meningkatkan minat para pelajar untuk mempelajari bahasa Melayu. Masalah yang wujud semasa penghasilan komik ini pertama adalah masalah capaian internet yang perlahan, tempoh masa penghasilan komik yang agak lama dan pendanaan visual yang kurang menarik. Kesimpulan daripada penghasilan tugasan ini, yang pertama adalah penghasilan komik ini merupakan suatu penghasilan baharu buat saya.
Komik ini juga banyak memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi seorang pendidik yang hebat suatu hari nanti. Segala pahit nyata dalam penghasilan komik ini telah saya hadapi bagi memastikan tugas ini dapat diselesaikan. Semoga komik ini dapat memberi manfaat kepada yang ingin memantapkan penggunaan tata bahasa Melayu mereka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.